Saya akan menguraikan tentang objektif utama. Objektif utama perbincangan ini adalah untuk menjelaskan hikmah solat berdasarkan panduan Al-Quran dan hadis. Solat bukan sekadar satu ibadah rutin, malah ia mengandungi pelbagai hikmah yang mendalam, sama ada dari sudut kerohanian, pembentukan akhlak maupun hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui dalil-dalil yang sahih, solat dapat difahami sebagai medium penyucian jiwa, penguat keimanan serta panduan hidup sebagai seorang Muslim. Selain itu, perbincangan ini turut menilai manfaat solat dari perspektif sains yang merangkumi aspek fizikal, mental dan sosial. Dari sudut fizikal, pergerakan solat membantu kesihatan tubuh badan, melancarkan peredaran darah dan meningkatkan fleksibiliti otot. Dari aspek mental pula, solat berupaya menenangkan fikiran, mengurangkan tekanan serta meningkatkan kestabilan emosi. Manakala dari sudut sosial, solat khususnya solat berjemaah dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan memupuk nilai disiplin serta kebersamaan dalam masyarakat. Seterusnya, objektif ini juga bertujuan mengaitkan kepentingan solat dengan isu semasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Dalam dunia moden yang dipenuhi tekanan hidup, gejala sosial dan keruntuhan akhlak, solat berperanan sebagai benteng yang dapat membentuk jati diri, mengawal tingkah laku serta melahirkan individu yang berdisiplin, bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Akhir sekali, perbincangan ini ingin menunjukkan keselarasan antara ajaran wahyu dan bukti sains moden sekarang. Ajaran solat yang diturunkan melalui wahyu ilahi terbukti selari dengan penemuan sains. Lagi, perbincangan ini ingin menunjukkan keselarasan antara ajaran wahyu dan bukti sains moden. Ajaran solat yang diturunkan melalui wahyu ilahi terbukti selari dengan penemuan sains masa kini, sekaligus membuktikan bahawa Islam merupakan agama yang menyeluruh dan relevan sepanjang zaman. Keselarasan ini menegaskan bahawa ajaran Islam bukan sahaja menitik beratkan aspek ibadah, malah turut mengambil kira kesejahteraan manusia secara holistik. Rahsia pensyariatan solat menurut perspektif Islam. Solat merupakan salah satu tiang agama bagi seluruh umat Islam. Solat juga bukan sekadar pergerakan selama 5 waktu, tetapi satu ibadah yang penuh dengan rahsia dan hikmah. Dari sudut wahyu, solat adalah cara Allah mendidik manusia supaya sentiasa mengingatinya, menjaga akhlak dan menenangkan jiwa. Namun pada hari ini masih ramai umat Islam yang meninggalkan solat tanpa rasa serba salah. Menariknya, dari sudut sains, solat merupakan salah satu kajian yang menunjukkan bahawa pergerakan dan waktu solat seperti memberi manfaat kepada manusia, kesihatan tubuh badan dan minda manusia. Solat juga merupakan salah satu kajian yang dapat memberikan kita fokus terhadap sesuatu perkara yang ingin dilakukan. Persoalannya, sejauh manakah kita menghayati solat sebagai ibadah yang menyatukan tuntutan agama dan kebaikan untuk diri sendiri? Dalam video ini, saya akan menerangkan dua rahsia pensyariatan solat menurut perspektif wahyu dan sains moden. Pertama, solat sebagai senaman fizikal yang seimbang. Dari sudut wahyu, solat disyariatkan dengan pergerakan yang sederhana dan dilakukan secara konsisten 5 kali sehari. Islam tidak membebankan tubuh, sebaliknya menjaga kesihatan manusia melalui pergerakan seperti berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Dari sudut sains pula, pergerakan ini melibatkan ragangan otot, sendi dan tulang belakang, melancarkan peredaran darah serta membantu mengekalkan postur badan. Ini menjadikan solat sebagai satu bentuk senaman ringan yang selamat dan seimbang. Kedua, solat melatih pernafasan dan menstabilkan emosi. Menurut wahyu, solat dilakukan dengan tenang, tertib dan penuh penghayatan. Bacaan solat tidak tergesa-gesa, sebaliknya mendidik manusia supaya fokus dan khusyuk. Dari perspektif sains, pernafasan yang perlahan dan terkawal semasa solat membantu menenangkan sistem saraf, mengurangkan tekanan emosi dan meningkatkan kestabilan mental. Keadaan ini hampir sama dengan teknik terapi pernafasan yang digunakan dalam psikologi moden. Ini saya akan menyambung menghuraikan tentang fakta sains moden berkaitan tajuk rahsia pensyariatan solat menurut perspektif wahyu dan sains. Faktor yang pertama adalah kesan ketenangan mental dan aktiviti gelombang otak alfa. Solat didapati dapat meningkatkan ketenangan mental dan mengurangkan tekanan fizikal. Bagi sains moden, kajian telah menunjukkan bahawa gerakan dan fokus semasa solat, terutama pada peringkat tomakninah dalam rukun solat, ia menghasilkan corak gelombang otak yang unik, khususnya peningkatan gelombang alfa. Gelombang alfa ini dikaitkan dengan keadaan minda yang santai, tenang dan berjaga-jaga, sama seperti meditasi.
Peningkatan gelombang alfa ini menunjukkan bahawa solat dapat menenangkan sistem saraf. Fakta yang kedua adalah manfaat pergerakan fizikal terhadap sistem muskuloskeletal dan kardiovaskular. Pergerakan fizikal dalam solat seperti rukuk dan sujud memberikan manfaat yang setara dengan senaman ringan dan terapi fizikal. Dalam sains moden, postur solat seperti rukuk iaitu membongkok pada sudut yang betul dan sujud pula iaitu meletakkan dahi, tangan, lutut dan kaki di lantai. Telah dikaji memberikan kesan positif terhadap kesihatan mental, di mana rukuk berfungsi seperti senaman regangan yang bermanfaat untuk memulihkan dan mengembalikan kenormalan fungsi aktiviti otot tulang belakang, menjadikan terapi yang baik untuk merawat sakit pinggang. Manakala sujud pula dapat meningkatkan aliran darah ke otak yang berpotensi memberi manfaat kepada daya ingatan, tumpuan dan kesihatan. Pergerakan solat secara keseluruhan juga membantu meningkatkan kadar denyutan jantung solat secara dalam perspektif ringan. ilmu dan sains, dalil, hadis dan pandangan ulama. Pertama, solat sebagai pertolongan dan kekuatan. Ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah, surah Al-Baqarah ayat 45. Tafsir ulama, menurut Imam Al-Tabari, Allah memerintahkan hamba yang menjadikan solat sebagai tempat bergantung ketika kesusahan kerana di dalam solat terdapat doa, ketundukan dan pengharapan kepada Allah. Dan yang kedua adalah perspektif hadis, iaitu solat menghapuskan dosa. Dalam hadis ni ialah inna aitum anna nahran bi babi ahadikum, dan riwayat daripada riwayat Muslim dan pandangan ulama ini ialah penjelasan menurut Imam Ibn Hajar Al-Aqsalani. Hadis ini menunjukkan solat 5 waktu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil selagi tidak melakukan dosa-dosa besar dan dilakukan dengan sempurna. Fokus utama saya dalam video kali ini adalah untuk beri peringatan terhadap rujukan-rujukan kami gunakan untuk menghasilkan tugasan. Pembentangan bertajuk Rahsia Persyaratan Solat menurut Ilmu Wahyu dan Sains disusun berdasarkan kajian daripada bahan ilmiah dan sumber yang berautoriti bagi memastikan kerana disampaikan adalah tepat, sahih dan boleh dipercayai. Dari perspektif ilmu wahyu, rujukan utama tak lain tak bukan adalah Al-Quran Al-Karim, khususnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang solat, tujuan persyaratan solat dan kesan pelaksanaan solat terhadap pembentukan rohani dan akhlak manusia. Selain itu, rujukan itu merujuk kepada hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang menguraikan kepentingan solat serta hikmah pelaksanaannya. Yang memperkukuh lagi kefahaman, rujukan juga dibuat kepada karya-karya ulama dalam bidang tafsir dan fiqh seperti tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Qurtubi serta kitab fiqh seperti fiqh As-Sunnah dan tulisan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang membincangkan dimensi spiritual solat. Kalau daripada perspektif sains, rujukan dibuat kepada buku akademik, artikel jurnal dan kajian saintifik dalam bidang perubatan dan psikologi. Kerana kajian berkaitan dengan pergerakan solat terhadap otot dengan sendi, pengaruh solat terhadap pengurusan stres serta kesan zikir dan khusyuk terhadap kestabilan mental manusia dan emosi manusia. Kesemua rujukan ini dipilih daripada sumber yang iktiraf, beretika dan mempunyai autoriti ilmiah bagi memastikan dapatan dibentangkan ini adalah mempunyai keselarasan antara hikmah persyaratan solat menurut perspektif ilmu wahyu dengan sains. Solat merupakan ibadah utama yang disyariatkan oleh Allah sebagai tanda ketundukan dan hubungan langsung antara hamba dan penciptanya. Menurut tafsiran para ulama, solat bukan sekadar gerakan fizikal atau bacaan lisan, tetapi satu proses penyucian jiwa, pembentukan akhlak dan pendidikan rohani. Melalui wahyu, Allah menetapkan solat sebagai jalan untuk membersihkan hati, mencegah perbuatan maksiat, menenangkan jiwa manusia serta memupuk perpaduan melalui jemaah. Ulama menjelaskan bahawa ketenangan lahir apabila seseorang benar-benar khusyuk dan sedar akan kehadiran Allah dalam setiap rakaat yang didirikan. Menariknya, penemuan sains moden hari ini mula membuktikan hikmah yang telah lama dijelaskan oleh wahyu. Kajian mendapati bahawa pergerakan solat membantu melancarkan peredaran darah, merenggangkan otot dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Dari sudut emosi pula dan mental, bacaan serta fokus dalam solat berupaya mengurangkan tekanan, menstabilkan emosi dan meningkatkan ketenangan minda. Hubungan ini membuktikan bahawa fakta sains tidak bercanggah dengan wahyu, bahkan berfungsi sebagai alat untuk memahami hikmah syariah Allah dengan lebih mendalam. Wahyu menjadi panduan utama kehidupan manusia, manakala sains pula mengesahkan kebenaran dan keindahan ajaran Islam melalui kajian dan pemerhatian.